suruh aku ni ambil toilet rumah ke? Baru ambil. Ni, Abi urut sendiri tadi semua. Sakit. Yang mana tak sakit ya? Tidur kat luar atas lantai. Abi, minta maaf, Abi. Umi selalu salah sangka dengan Abi. Tapi kalau selalu dialog macam ni, nak minta upah kan? Umi nak upah urut Abi ya? Nak urut buat apa? Tangan Umi mana larang nak urut Abi? Tu tadi cakap bagi upah. Atau Abi faham. Abi faham. Ni Umi nak Abi Abi bagi mandi dah Abi! Merepek. Abi, Umi cakap upah tu, upahnya ialah malam ni boleh tidur dalam bilik. Bukannya heo-heo, bukan. Merepek je orang tua ni. Jangan fikir bukan-bukan lah. Banyak lagi kerja lain nak fikir.